tak ada cerita. Dia ni kita orang panggil dia setan. Kita orang main, masa tu saya main Harley Davidson. Dia ni kalau breakfast dengan kami dekat restoran Aslam tu, dia minum arak. Dekat Jalan Ipoh. Dalam tu arak. Dia takkan minum teh tarik apa semua, dia minum arak. Dia bekas ex-Navy, lepas tu dia kerja kapal. Dia ada 2 biji Harley, beli cash. Dan Masya Allah, Tabarakallah, dia selalulah rakyat kami ke Thailand apa semua, ke mana-mana. Jadi hidup dia ni bergelombang lah. Betul, satu hari kita orang buat ada program, jom cuci kubur. Saya ajak geng-geng dia, jom. Saya dah pakat gali kubur, tutup dengan plywood. Lepas tu kita cabar lah. Tapi malam tu start doa, kalau boleh biarlah dia masuk. Sekali, Tan, masuk Tan. Dia pun masuk. Dia memang tahu kau panggil dia setan. Tak, dia tak kisah, panggil aku setan je. Dia cakap macam tu, Allah. Jadi tanam lah dia. Tak tanam, tutup dengan plywood. Saya pun baca talqin. Bila saya baca talqin, Masya Allah, dia naik di kubur, dia diam. Lepas tu dia balik, dia diam. Dia start motor, dia balik je. 3 hari saya tak jumpa dia. Lepas tu dia telefon saya, Ustaz, saya nak apa, nak berubah. Kat mana boleh belajar agama? Saya kalau orang tanya macam tu, saya attach dengan kawan saya. Nama dia Ridwan Cina. Dia jemaah tabligh juga. Attach, dia pun bawa keluar 3 hari. Lepas 3 hari tu dia berubah. Lepas tu dia kata dia nak pergi umrah. Ajar-ajar ni hantar pergi umrah. Dan sebelum balik daripada umrah tu, telefon saya. Assalamualaikum. Ustaz, adakah Allah Ta'ala ampunkan dosa saya yang banyak ni? Allah, dia telefon Ustaz. Dia telefon saya. Bang, saya tak nak lah sedih-sedih. Bang, abang bila balik bang? Aku balik hari Jumaat malam. Nanti kau datang ambil InsyaAllah. Tapi Ustaz, Allah ampun tak dosa saya ni? InsyaAllah. Abang dah kat sana macam bayi baru lahir bang. Pasal tu macam mana, bila hari Jumaat tu kita orang sampai lah kan, nak tunggu lah, geng-geng motor dah tunggu lah. Tengok lah, kita nak kutuk lah, dah berubah lah, apalah macam tu lah. Sekali kita macam mana, InsyaAllah, Tabarakallah. Bila tengok bini dia keluar, tanya, Kak, mana abang? Abang tinggal sana. Kenapa, ada masalah pasport? Lepas tu bini dia cakap, abang meninggal dunia masa tawaf. Dia meninggal dunia masa tawaf. Allah, pengakhiran yang kita tak jangka kan. Dunia ni lain. Dunia ni lain. Sebab tu kita ni, hidup kita bukan dengan harta, tapi hidup kita ni dengan hati.